Di Butterworth, Pulau Pinang, terdapat satu jalan yang sangat terkenal dalam kalangan penduduk tempatan. Jalan tersebut ialah Jalan Raja Uda, sebuah laluan utama sepanjang kira-kira 3.5 km yang menjadi nadi perdagangan, budaya dan kehidupan harian masyarakat di seberang perai utara. Bagi ramai orang, Jalan Raja Uda bukan sekadar jalan raya biasa. Ia merupakan kawasan yang sentiasa hidup dengan aktiviti perniagaan, restoran, ban, pasar dan pelbagai premis komersial yang sibuk dari pagi hingga lewat malam. Jalan ini dinamakan Sempena Raja Tun Uda, iaitu Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang yang pertama. Nama beliau sangat dihormati dalam sejarah negeri Pulau Pinang dan sehingga hari ini Jalan Raja Uda kekal sebagai salah satu laluan paling penting di Butterworth. Apa yang menjadikan Jalan Raja Uda lebih istimewa ialah identitinya yang sangat unik ketika musim sambutan Tahun Baru Cina. Setiap tahun, jalan ini akan dihiasi dengan ribuan tanglung merah yang digantung sepanjang laluan utama. Pemandangan tersebut menjadikan kawasan ini sangat meriah dan menarik perhatian pengunjung dari pelbagai tempat. Disebabkan keunikan tersebut, Jalan Raja Uda pernah mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records apabila sebanyak 10,000 tanglung merah digantung di sepanjang jalan ini. Rekod itu menjadikan Jalan Raja Uda terkenal sebagai jalan tanglung terpanjang di Malaysia. Ketika waktu malam, suasana di sini berubah menjadi sangat cantik dengan cahaya tanglung merah yang menerangi sepanjang jalan. Ramai penduduk dan pelancong datang untuk bergambar, menikmati suasana perayaan serta merasai kemeriahan budaya masyarakat Cina di Butterworth. Selain terkenal dengan tanglung merah, Jalan Raja Uda juga merupakan pusat komersial yang sangat penting di Butterworth. Di sepanjang laluan ini terdapat pelbagai jenis premis seperti restoran, kedai makan, ban, pasar mini, klinik dan pelbagai perniagaan tempatan. Jalan ini juga menembusi beberapa kawasan perumahan yang padat penduduk, menyebabkan trafik di sini hampir sentiasa sibuk terutama pada waktu pagi, tengah hari dan petang.